Untuk cepatkan urusan, ada cara lah. Kalau nak cepat sikit tu, kami kenakan sedikit kos deposit. Berapa tu lebih? Kita tambah 200 deposit tu. Satu set keluarga 300. I boleh beli 5 set. 5 set. Cukup dah ni. Mak, ayah, kakak. Boleh beli banyak untuk diorang. Ini tandanya umpan sudah kena. Wow, berapa jam ni? Dah kena. Apa dia minta ni? Oh, bayar. Oh, terus back in. Oh, last stop. Weh, kena beli terus. Okay, back in. Dia minta nombor akaun dah ni. Bagi yang saya share tadi tu. Nombor tu. Nombor personal tu, boleh ke? Boleh best. Lalu kita buat memang macam tu. Orang akan excited. Dia takkan perasan benda tengah murah ni. Pelik nama dia. Dia tak apalah, yang penting murah. Pejam mata. Dia bayar dah buat payment ni. Ui, tak sampai berapa minit pun. Kan nak cakap, senang je nak scam orang ni. Nak malu pada Puan. Baju tu semua dah ada. Cuma apa banyak order, mungkin pengantaran tu jadi lambat sikit lah. Tambah 200 deposit tu. Baju tu esok pengantaran kita buat, kami akan bagi semula. Refund balik yang 200 tu. Bolehlah 200. Tapi besok sampai tau. Dia bayar 200 tu. Dah masuk? Masuk dah. Ui, mantap memang. Macam ni lah scammer berjaya. First job dah berjaya. Oh, terima kasih banyak. Tapi kalau lama lagi, lagi kaya kita ni. Sebab tu kita kena cari mangsa baru. Jom. Tolonglah. Tak nak. Aku kena...